Bek Deportivo Alaves, Facundo Garces, mengalami penurunan signifikan dalam nilai pasar menurut pembaruan terbaru dari Transfermarkt. Facundo Garces saat ini hanya memiliki nilai 1 juta euro. Nilai ini mengalami penurunan yang signifikan, yaitu setengah dari harga pasar sebelumnya yang mencapai 2 juta euro. Penurunan ini dipahami sebagai konsekuensi dari hukuman yang dijatuhkan oleh Komite Disiplin Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau FIFA yang telah melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA atau FDC terkait dengan pemalsuan dokumen. Berikut komentar warga Malaysia mengetahui harga pasaran Facundo Garces yang anjlok. Pendapat saya, kes ni menganiayakan orang. Simpati atas nasib player-player yang digantung tu. Hanya seorang mampu merosakkan seluruh bola sepak negara. Jangan salah ketuk. Maksud saya, kerani FAM yang type surat atau dokumen kepada FIFA tu. Wih! Bodoh-bodoh je. Tak memasal du elok boleh main bola, cari makan anak bini, kena scam dengan revolusi bangang. Keleh, kau rugi apa? Player bola ke? Dia main untuk negara ko. Nak harap ko boleh naik ke ranking negara. Sembang macam kimak. Lepas ni, harga dia dah turun. Jadi baik JDT beli dia untuk hadapi ACL tahun hadapan. Mantap! Senanglah tim Liga M beli nanti. Dah murah, jatuh mendadak tu. Bukan takat menjahanamkan bakat tempatan, bakat Argentina pun dijahanamkan. Atuk nenek dia ni sebenarnya orang negeri mana? Soalan macam tu pun tak boleh nak beritahu ke? Pusing sana, pusing sini. Salahkan sana, salahkan sini. Negara tu dengki, negara ni dengki. Tapi masih tak tunjuk bukti. Entahlah. Main tight teruk fam. Budak ni cuba solid tu. Tengok kualiti dia ada tu. Main dengan Real Barca pun lepas. Betul main tight. Aku rasa macam lawak pun ada apa yang jadi ni. Sampah betul FM. Sampai sekarang tak tahu apa cerita dari FM bangsat ni. Yang tahu kesilapan teknikal. Jadahnya kesilapan teknikal. Jelaskanlah betul-betul. Memalukan. Staf FAM ni bodoh sebenarnya. Buat kerja main-main, cuai, menyusahkan orang, memang patut rombak FAM tu. Buang mana-mana yang bongok dan pemalas. Tak kiralah dia anak saudara ke, sepupu ke, anak tiri ke kepada VIP dalam FAM tu, buang je. Lukiskan keturunan dia, baru senang nak percaya. Sepatutnya, dokumen biar sampai minta ke Argentina. Bila atuk dia sampai, proses tukar warga negara sana dari Malaysia ke Argentina, crosskan dengan yang ada di Malaysia. Bukan cetak baru macam tu je. Masalah utama bola sepak Malaysia ialah bila owner Manchester City selalu buat pandai ambil tugas FA England. Duk atuk FA England cara buat kerja. Bila England menang, dia claim revolusi dia. Bila ada masalah, dia tak mengaku. Ke Malaysia ke atau balik ke Malaysia? Dengan pasport Malaysia dia pegang sekarang, dia tak boleh sewenang-wenangnya berada lebih lama di negara tu. Kata tak bersalah, apa sal kena denda? Boleh dah usahakan tanah dusun atuk dia, lepas tu mohon rumah PPR. Setahun gantung, but nak sangat jadi harimau jadian. Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak setuju, buruk padahnya. Kesian sangat kesian. Harap beliau dapat jumpa waris beliau di Malaysia nanti. Lagipun beliau pernah bermain di Lurah Bilut. Kotu katak bawah tempurung, orang Mesia dah lama tersebar di serata dunia. Kalau setakat error teknikal, apa sal kena pengacara yang hebat? Bagi je dokumen yang sahih kat FIFA. Lainlah kalau betul-betul menipu baru kena pakai pengacara yang hebat untuk memenangkan kes. Kata error teknikal, tapi tengok macam kes berat je ni. Atau memang betul ke 7 pemain tiada susur galur Malaysia? Nak sebut nama pun berbelit-belit lidah. Lepas tu nak kata nenek dia orang Malaysia. Nenek dia pun tak tahu Malaysia kat mana. Usah sebut domain warisan lagilah.
Tak malu ke FIFA hukum sebab menipu dokumen? Tapi aku hairan lah. Senyap je budak-budak Johor ni. Bukan ke terpaling pandai pasal bola sepak? Kalau pasal nak hina tim negeri lain dah macam lalat hinggap dah. Riuh dalam ni. Nanti dia cakap tu fam punya hal. Padahal fam tu tukang angguk je. Nasib ko labu, ko yang mengatal pi dengan cerita dongeng ada orang tu, akhirnya ko plus 6 alien planet Bulo Kasab dengan rakyat Malaysia semua dah terkena. Dengan Vietnam, FIFA pun lincun kena kencing. Ni bukan 6 jahanam tapi dah jadi 7 jahanam.